Semalam sekali lagi Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur telah membenarkan permohonan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk mendapatkan pasport antarabangsanya buat sementara bagi membolehkannya menjalani pemeriksaan kesihatan penyakit kanser pankreas yang dialami serta meluangkan masa bersama keluarga di United Kingdom UK. Bagaimanapun difahamkan, sebenarnya Muhyiddin juga ada memohon untuk transit selama 6 hari di Dubai. Ya, anda tak silap dengar. Dia mahu transit di negara Asia Barat yang terkenal tu. Bukan sehari, bukan 2 hari, tapi 6 hari ya. Agak-agaknya kenapa Muhyiddin membuat permohonan sedemikian? Adakah ini taktik Muhyiddin untuk berjumpa dengan menantunya, Muhammad Adlan Berhan, yang setelah sekian lamanya diburu oleh pihak SPRM berhubung dakwaan kes penyelewengan projek pendaftaran, pengambilan dan penyimpanan biometrik pekerja asing? Yelah, baru-baru ni kan kecoh dan tular gambar-gambar bahawa si Adlan tu sedang menikmati kehidupan mewah walaupun dalam pelarian di samping tokoh-tokoh Asia Barat tu Mungkin inilah masanya bapa mertua Adlan nak berdiskusi barangkali. Tapi nampak gayanya hasrat Muhyiddin tu terpaksa dilupakan. Ini kerana pihak mahkamah menolak permohonan Muhyiddin untuk transit di Dubai selama 6 hari tu sebab tiada alasan keperluan munasabah untuk berhenti di negara tu dalam tempoh yang lama. Tak cukup dengan tu, Hakim Nur Ruwina turut menegur Muhyiddin kerana telah menempah tiket sebelum kebenaran diperoleh daripada mahkamah dan mengambil risiko. Sebetulnya, Muhyiddin kenalah dapatkan kebenaran mahkamah dulu sebelum nak tempah tiket. Apa dia ingat semua hakim tu boleh digula-gulakan dengan wajah seposennya tu agaknya ya? Sebenarnya, dah banyak kelonggaran mahkamah berikan sebelum ni. Antaranya, bagi menghadiri majlis graduasi cucu dan konsultasi berhubung penyakit kanser pankreas yang dihadapinya di London, pemeriksaan perubatan di Singapura dan menghadiri majlis pembukaan restoran rakannya di Thailand. Jadi, tak timbullah soal kejam tak kejam dan sebagainya. Lagipun, memadailah kan dengan seorang yang sedang berdepan dengan kes mahkamah berhubung kesalahan rasuah bernilai jutaan ringgit macam Muhyiddin tu Janganlah nak banyak cekadak sangat, ya tak?